Tapi selepas kejadian tersebut, sebenarnya Obito tak mati pun disebabkan dia telah diselamatkan oleh Zetsu Putih di bawah arahan Uchiha Madara, dan Obito pun telah dirawat dekat satu tempat yang mana tubuh-tubuh dia yang dah rosak tu pun telah digantikan dengan badan yang ditanam sel Hashirama. Semasa di akhir proses untuk pemulihan badan Obito, tiba-tiba Zetsu Putih telah pun muncul dan dia pun ada bagi tahu yang Kakashi dengan Rin tengah dalam bahaya. Diorang pun telah dikepung oleh Shinobi Kirigakure. Start dari situ, Obito yang telah dibantu oleh badan Zetsu Putih telah pun membuat keputusan untuk menyelamatkan mereka berdua. Tapi sebelum dia nak pergi menyelamatkan diorang berdua, Madara tiba-tiba ada cakap yang Obito akan kembali dekat dia. Selepas dari itu, semasa dalam perjalanan Obito untuk menyelamatkan diorang, dia rasa macam lain macam je, macam ada benda yang tak kena lah. Sampai je dekat tempat kejadian, tiba-tiba benda lain pula yang jadi. Bila dia dah sampai, Obito pun ternampak satu benda yang memang dia tak nak lah benda tu berlaku. Serangan daripada Kakashi telah pun terkena dekat Rin sehingga menyebabkan Rin telah pun mati. Hal dari itu telah menyebabkan Obito membangkitkan Mangekyo Sharingan dia, dan dia juga telah membunuh semua orang yang berada dekat situ. Selepas kejadian tersebut, Obito pun telah kembali dekat tempat Madara, macam apa yang Madara pernah cakap lah, dan Madara pun telah memberitahu rancangan sebenar dia dari A sampai Z. Dan start dari situ kita boleh nampak lah dendam dalam diri Obito tu telah mengubah hidup dia sehingga menyebabkan Obito telah memilih jalan yang salah, dan Obito pun telah menggunakan nama dia sebagai Uchiha Madara. Guys, kalau korang tengah layan movie ataupun korang tengah layan YouTube tapi korang tak tahu nak makan apa, ni dia aku nak recommend kat korang makanan yang sangat sesuai untuk korang makan sambil layan cerita ataupun tengah layan YouTube tu. Ada Chokoja, ada cookies, ada biskut durian, lepas tu ada coklat Confetto dan macam-macam lagi. Aku ada letak tag dekat video ni, okey, tag Shopee, korang boleh terus je order dekat situ. Harga berpatutan dan sangat-sangat menarik untuk korang dapatkan.